Ada satu kajian ni membuktikan kalau you rasa sedih and rasa macam kesorangan, apa kita buat ialah kita kena jumpa strangers. Nama saya Dr. Atif Yusof. Saya memang pakar anxiety. Saya kaji macam mana anxiety to itself. Saya juga kaji macam mana turn anxiety tu jadi ability. Ada satu kajian ni membuktikan kalau you rasa sedih and you rasalah sedih, rasa macam tiba-tiba rasa macam kesorangan kan. So apa kita buat ialah kita kena jumpa strangers. Contohnya kita pergi balik kerja lah. Balik kerja tiba-tiba rasa tak ada mood nak balik. Saya selalu cadangkan kalau tak ada mood tu, pergilah drive somewhere. Drive kat mana-mana. Okay, drive kat mana-mana. Pergi tempat yang you tak biasa pergi. Jangan pergi tempat biasa. Jangan pergi 7-Eleven yang hari-hari you pergi tu, atau Family Mart. Pergi satu tempat tak biasa, right? Bila the interaction between strangers dengan you ni, walaupun tak bercakap, kita tak perlu bercakap tak perlu just tengok. Just tengok je. Dia bergerak masuk, senyum kan kat 7-Eleven ke kan. Itu akan transfer your energy. Maksudnya cortisol you akan temper down, dia akan transfer you dopamine. Kalau you rasa tak okay, microlift lah. Pergi jumpa tempat public yang tak biasa you pergi, taman ke apa, duduk saja. Tak payah buat apa, duduk atau jalan tengok orang je. 5-10 minit balik. You trust me, you buat tu, lega sekejap. Perjumpaan dengan strangers ni sebenarnya lebih banyak benefit.